Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama lagi kita meneruskan rancangan kita setiap hari. Setiap hari Ahad hingga hari Khamis, sehari semuka jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Okey, sebelum tu teruskan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kami pada pagi ini. Jangan lupa kepada yang baru sahaja berjumpa dengan TikTok Hilwan Madani ini, jangan lupa tekan dulu button follow dan juga sebagai sokongan anda kepada rancangan kita ini, tap skrin dan juga share live kita ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Baik, teruskan masuk. Terima kasih kepada yang masuk, terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya sebarkan dulu kita punya view ataupun kita punya live pada pagi ini. Terima kasih semua yang follow, terima kasih. Tap screen. Puan Azirah dah masuk nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kepada sahabat yang bersama dengan saya pada pagi ini, dari mana anda sedang menonton, dari mana anda sedang melihat live kami pada pagi ini, boleh tulis di ruangan komen ya, sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran kita satu muka. Dan kita baca, sambil-sambil baca kita sama-sama ulang kaji hukum-hukum, makhraj dan juga sifat-sifat huruf yang ada di dalam ayat yang kita baca. Dan insya-Allah hari ini episod yang ke-90 tuan-puan. Episod yang ke-90 dan muka surat yang kita baca pada pagi ini iaitulah muka surat 90 juga. Bermakna dah 90 episod kita bersiaran langsung. Sebelum ini kita bersiaran langsung di muka buku. Dan sekarang ini kita beralih kepada platform yang baru, iaitu di TikTok. Jadi sokongan anda kepada rancangan kami pada pagi ini, pada setiap pagi hari Ahad hingga hari Khamis, sangat-sangat kami perlukan ya. Sokong dari sudut apa? Dari sudut follow, tap screen dan juga sharekan live ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sharekan. Nak share tu macam mana? Ada button kat bawah tu nak share. Tekan button kemudian copy link. Tekan button kemudian tekan copy link. Nanti dia akan terus sharekan video ini kepada sahabat kita yang lain. Okey, baik, insya-Allah pagi ni kita mulakan kehidupan kita, bangun pagi kita sebelum kita meneruskan kerja buat kita, sebelum kita meneruskan tugasan kita. Kita dengarkan dulu Al-Quran, kita baca dulu Al-Quran. Mudah-mudahan asbab kita mulakan hidup kita dengan Al-Quran, Allah memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada yang dah share, terima kasih kepada yang tap screen. InsyaAllah kita mulakan bacaan sehari semuka pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik, terima kasih kepada yang follow, terima kasih. Yang belum share lagi boleh tekan button share ya. 19 mata memandang. Yang share hanya 5 orang sahaja. Okey, bantu kami tekan button share dan juga copy link. Tekan button share kemudian pergi kepada copy link. Itu baru kita dipanggil sebagai share. Mungkin ada orang tak tahulah ya. Okey, baik, insya-Allah kita mulakan hari ini muka surat 90 Al-Quran, ayat yang ke 75, juzuk yang ke-5, surah An-Nisa. Okay, insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِ huruf dad. Semalam kita dah sebut, kita dah bincangkan berkenaan dengan huruf dad. Ya, setiap kali kita baca Quran, benda yang paling kita kena kenal pastinya ialah makhraj huruf. Okey, benda yang paling kita kena kenal pasti adalah makhraj huruf. Kerana makhraj huruf ini satu huruf, satu makhraj sahaja. Kadang-kadang orang tak berani nak bincangkan berkenaan dengan makhraj huruf. Sebab apa? Sebab susah. Dia tak susah sebenarnya. Mungkin disebabkan bahasa Arab tu, nama makhraj tu menyebabkan kita rasa susah. Sebenarnya tak susah kalau kita betul-betul perhatikan, kita belajar dan kita faham di sebalik makhraj huruf tersebut. Okey. Wal mustad'afi, huruf dad ini tepi lidah tempat dia. Tepi lidah kita angkat biar sentuh dengan gigi gerahang. Gigi gerahang tersebut. Okey. Jadi rongga kita akan tertutup lah bila kita angkat tu. Maka jadilah seperti mana yang saya sebut. Huruf sin lepaskan lagi. Wal mustad'afi. Ta ni jangan baca dengan ta, tapi baca dengan ta. Kadang-kadang huruf dha ni huruf yang tebal. Okey, huruf yang tebal kadang-kadang kadang-kadang ni dia akan mempengaruhi huruf selepas dan juga sebelumnya. So jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan huruf dad. Huruf dad ni tebal. Jadi huruf ta ini biasa nipis, huruf dad tebal. Okey. Jadi huruf ta kita kena nipiskan dululah. Wal musta. Kita ambil ta dulu, berhenti sini. Nak tahu ta tu betul ke tak? Okey. Wal musta. Kemudian baru masuk dad. Kita nak kekalkan bunyi ta tu. Wal mustad. Tad bukannya wal mustad. Jadi ta tak boleh. Ini ta kalau ta huruf lain. Minar rijali nun minarri alif lam syamsiyah ra ni dibaca dengan nipis. Masa waktu dia mati pun kita baca dengan nipis. Kemudian bila kita baris bawah pun kita baca dengan nipis. Bukannya baca dengan minarri. Minarri tu tebal. Minarrija. Mulut kita seringai lah bila kita sebut ra yang mati ni. Sebab ra ni bersabdu, satu kena matikan dulu. Minarri baru kita baca dengan baris bawah. Boleh? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Dunka, ladunka, ada dua tempat di sini. Ladunka. Okey, nun bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Huruf kaf ni kat mana bahagian dia? Iaitu pada pangkal lidah. Pada pangkal lidah. So bila kita ladunka, kita sentuhkan tempat kaf ini kepada lelangi. Okey, du mulut kena muncung. Du mulut kena muncung. Bila kita sampai ke lelangi, ketika kita dengung itu, mulut kita dah pergi kepada ka. Cuba kita sebut ka. Begitulah keadaan mulut kita ketika kita dengung. Milladunka. Saya tak boleh nak tunjuk mulut saya. Tak boleh nak tunjuk mulut. So macam itulah cara dia. Kita muncungkan. Kemudian bila masuk sahaja nun ini, kita dengungkan dia. Maka mulut kita sebut kaf tu. Keadaan mulut kita nak sebut kaf. Milladunka waliya. Boleh?
Okey, seterusnya ayat yang ke 76. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sahabat yang baru saja bersama dengan kita, yang baru bertemu, yang baru berjumpa dengan Hilwan Madani ini. Jangan lupa tuan-puan, follow dulu. Soal nak belajar tak belajar, perkara yang kedua. Yang pertama, kita follow dulu sebagai tanda minat kita kepada ilmu Al-Quran. Kita follow dulu. Okey, kemudian sebelum scroll tu tap-tap lah skrin sekejap kan. Kemudian tekan button share kat bawah tuan-puan. 33 mata memandang, yang share baru 6 orang. Baru 6 orang. So tekan lagi, tekan button share kat tepi kat tepi apa tu kita panggil. Dekat bawah tu. Ya. Natrah Umar, ramai pelajar kita. Kamariyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi semua kepada yang hadir. Hari ni kita masuk muka surat 90 ya, sama-sama semua. Ada di kalangan yang melihat ini pelajar-pelajar Hilwan Madani, saya pasti dan yakin. Saya pasti dan yakin. Dan ada juga yang baru berkenalan. Yang baru berkenalan tu selamat datang dan salam perkenalan. Okay, kita masuk muka surat yang ke-90, sambungan ayat yang ke-86. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sabilillah, bila kita waqaf pada kalimah Allah, hukumnya sama dengan ma'arid bisukun. Kena baca dengan panjang. Tak boleh nak baca dengan pendek. Tak boleh. Sebab dia ada alif yang tersembunyi di sebalik lam yang kedua. Fi sabilillah. Salah. Sebab kita menghilangkan satu huruf. Okey? Dalam tahiyyat ni kena jagalah ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berapa orang dalam ni bila baca tulillah itu dia baca dengan pendek Allah. Cuba komen nak tengok ada ke tak. Berapa ramai yang pada kalimah Allah at-tahiyyat, tahiyyat yang terakhir lah, tahiyyat awal tak ada masalah sebab tahiyyat awal ni kita panggil apa? Sunat hay'ah kan. Bukannya rukun. Tapi tahiyyat akhir merupakan rukun di dalam solat kita. Bukan Al-Fatihah sahaja yang kena jaga bacaan, tetapi tahiyyat pun kita kena jaga juga bacaan kita. Sebagai contohnya kalimah Allah ini, berapa ramai yang baca kalimah Allah dia baca dengan pendek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Pendek tu. Maka solat dia tak sah. Kena panjangkan Sabitatu tayyibatu lillah. Panjangkan sedikit saja. Sebab apa? Sebab dia ada satu huruf di sini, huruf alif namanya. Alif ini fungsinya apa? Alif ini fungsinya memanjangkan huruf sebelumnya, iaitu lam ni. Okay, sambung. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Okey, huruf ta matikan. Mati tu dengan cara kita percikkan sedikit nafas kita panggil. Ataupun sifat dia kita panggil sebagai hamas. Hamas ini suara yang mengalir keluar. Dan huruf ta ini dia ada hamas. Suara percikan tu nama dia hamas. Okey. Dan satu lagi syiddah kita kena tahan dulu. Kita kena tekan dulu. Contohnya fi sabilit taghut. Kita tekan dulu, kemudian barulah dia keluar angin. Dia ada syiddah dulu, kita kena tekan dulu, kemudian barulah kita keluarkan angin. Fi sabilit taghut. Boleh? Faqatilu awliya asyaitan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Syaitan. Huruf ya. Ya ni ada tanda mati. Ada tanda mati, tak boleh nak panjang. Sebab yang maknya ialah ya yang tidak ada tanda di atasnya. Yang ni kena baca dengan satu harakat sahaja. Satu harakat. Syaitan. Huruf shin dibaca dengan jangan muncung. Huruf shin jangan muncung. Siapa ataupun berapa orang dalam ni yang baca huruf shin dengan muncung. Contohnya, inna kaidash. Dia muncung mulut dia. Sebab bila muncung ni lagi senang nak bunyi sh tu kan. Sama kita buat sh tu bila kita buat kat anak-anak kita contohnya. Sh.
Jangan bising. Shh. Bila kita sebut shh tu, kita muncungkan mulut. Ya? Sebab itulah bila kita masuk dalam bacaan Al-Quran pun, kita tiru bunyi tu. Betul lah bunyi tu, dah betul tu bunyi tu. Itu bunyi tafashi, dah betul dah tu. Cuma mulut kita tu tak perlu nak muncung. Cuba kita seringatkan mulut sebut shh. Kena tukar sikit. Nanti bila kita nak tegur anak kita, shh. Kita seringatkan mulut tu sambil kita keluarkan tafashi tersebut. Sini kena pergi kepada huruf ya, nak pergi pada huruf ya. Syai tak perlu muncul lah. Syaita. Inna kayda syaitani kana dha'ifa. Okey, sambung. Alam tara ila alladhina qila lahum أيديكم وأقيموا الصلاة. وأقيموا huruf qaf. Mesti kita kena baris bawah ni bunyi qaf, bukan bunyi kaf. وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة tu salah lah sebab huruf kaf. Huruf qaf ni dia tak sama dengan kaf. Walaupun sama-sama pangkal lidah, tetapi huruf qaf dan kaf ini berbeza. Jadi jangan baca dengan wa'aqimu. Kena baca dengan wa'aqimu. Wa'aqimu. Okay, pangkal lidah kita sentuh dengan, dekat dengan anak tekak tu. Kalau huruf kaf tak sampai di anak tekak. Okay, huruf qaf ni dia dekat dengan anak tekak. Wa'aqimu. Sama juga pada kalimah surah Al-Fatihah, Al-Mustaqim. Jangan baca dengan mustaqim. Kena baca dengan mustaqi. Mustaqi. Okay. Aqimu. Wa atuz zakah. Hukum apa di sini? Hamzah berada sebelum daripada huruf alif. Hamzah berada sebelum ataupun selepas lah kalau kat sini. Selepas daripada sebelum lah kan. Sebelum, sebab kita baca sebelah gini. Sebelum. Ini hukumnya adalah mak badar. Mak badar. Mak badar tu, badar tu nama tempat ya ma. Ma saya panggil ma lah sebab nama tu ma depan tu. Puan Mari ma, saya panggil Puan Ma. Mak badal guna lam puan. Guna lam bukan badar. Sebab itulah pentingnya kita belajar ni kita tulis satu kan. Bukan minta maaf ma antara kelebihannya kita boleh apa? Biasanya kita dengar mak badar. Bunyi macam ra belakang tu. Tapi bila kita tengok, bila kita tulis bukan badar tapi badal. Badal ni maksudnya apa badal ni? Badal ni maksudnya gantilah, kita ganti kan. Kita ganti. Siapa tahu asal usul mak badal ni macam mana? Asal usul mak badal sebenarnya alif ini adalah huruf hamzah. Okey, alif ini sebenarnya huruf hamzah dan ini adalah huruf hamzah, yang kedua adalah huruf hamzah. Ya, dua-dua hamzah. Satu hamzah yang berbaris, yang alif ini sebenarnya hamzah yang mati. Hamzah yang mati. Kemudian bila kita sebut mati, bila kita sebut wa'atu. Jadi bahasa Arab, dia lahjah Arab, orang Arab ni dia tak boleh, dia susah nak baca wa'atu. Jadi dibadalkan, ditukarkan, digantikan hamzah mati dengan alif, maka dipanjangkan dua harakat. Sebab itulah walaupun dua harakat, kita tak boleh nak namakan dia mak asli kat sini. Kita tak boleh nak namakan dia mak asli, tak boleh. Sebabnya apa? Kerananya apa? Kerana sebab dia lain-lain. Kalau saya sebut sebab-sebab tu macam keliru. Kerana apa? Tak boleh nak sebut mat asli sebab dia ada sebab di sebalik alif ini. Digantikan. Kalau mat asli memang dia asal begitu. Dia memang asal begitu. Itu namanya mat badan. Okay? Sambung. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. Qarib, kita wakaf di sini mad arid lisukun, huruf ba kena ada qalqalah lah, qalqalah kubra nama dia. Qarib, qarib. Ila ajalin qa, tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa haqiqi. Tapi ikhfa hakiki qaf ini kita kena rapatkan pangkal lidah kita kepada huruf qaf. Ila mak jaiz munfasil. Ila ajalin qarib. Kena ada tebal dia. Kalau ila ajalin qa, kalau guna ing, dia tak akan bunyi ing lah. Ing yang ditebalkan. Kalau ing yang nipis tu huruf kaf. Ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhirah. Qul guna qaf juga. Saya tekankan huruf qaf hari ni banyak. Huruf qaf ini dia berbezalah dengan kaf. Okey, baik. Jom kita tengok di manakah makhraj huruf qaf. Di hadapan saya ni ada buku namanya Talaqi Tajwid Express tahap yang ketiga. Makhraj dan juga sifat huruf. Jom kita tengok di manakah makhraj bagi huruf kaf. Makhraj bagi huruf kaf. Okey, huruf kaf ni bahagiannya adalah pangkal lidah. Di sini pangkal lidah. Huruf kaf muka surat 46 dan juga 49. Kita tengok 46 dan juga 49. Pangkal lidah bertemu dengan lelangit belakang. Okey, dengan lelangit belakang, langit lembut tu. Pangkal lidah bertemu dengan lelangit lembut. Kalau qaf, macam mana pula qaf? Qaf ini pangkal lidah bertemu dengan kerongkong bahagian anak tekak. Dia dalam sikit lagi lah. Okey. Secara ringkasnya bila saya lukis ini, huruf qaf ni pangkal lidah kita, ni hujung lidah. Yang kecil ni hujung lidah, ni hujung. Yang ni apa? Yang ni pangkal. Jadi qaf ini di sini. Dia bahagian dalam sikit. Kalau kaf di bahagian luar sikit. Okey, ini qaf, ini kaf. Tempat dia pun tak samalah bila kita sentuh tekan qa ka. Ni sentuh di bahagian dekat dengan halkum tu. Yang ni sentuh kaf ni sentuh dengan bahagian depan sikit daripada dia. Depan sikit daripada dia. Qaf ka. Okey. Jadi dia bezalah bunyi. Qul. Kalau kita baca dengan kul, apa maksud kul? Apa maksud kaf lam ni? Kul apa maksud? Dalam 3 kul yang kita baca tu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalau kita tukarkan kul kepada kul, apakah maksud dia? Apakah maksud dia? Okey, apakah maksud dia? Apa maksud kul? Kalau kita baca dengan kul, maksudnya ialah makan. Makan. Kalau kul, katakanlah. Itu beza dia. Ya. Okey, tuan-puan. Sebelum tu, saya nak bantu tuan-puan semua untuk dapatkan buku ini. Kepada siapa-siapa yang berminat untuk mempelajari makhraj dan juga sifat huruf secara santai, secara bahasa yang mudah. Saya rasa buku ini sesuai untuk tuan-puan semua. Ya, buku ini sangat-sangat sesuai untuk tuan-puan semua. Okey, sebagai contohnya, ini saya sebut ni. Kalau kita nak ulang kaji ke berkenaan dengan hukum ataupun makhraj ataupun sifat huruf, kita boleh baca di sini di manakah huruf hamzah, sifat dia. Nafas ni, ni hamas, ni jahar. Jahar ni bahasa Arab tapi kita tukar kepada bahasa Melayu. Maksudnya nyata. Tawassut ni suara, pangkal lidah, isti'la, istifa, ni ada belaka semua ni. Okey, kalau tak faham apa benda ni, tak faham ni, tuan-puan hanya scan sahaja di QR code ini, akan ada video penjelasan berkenaan dengan semua ini, termasuk juga cara bacaannya. Sekarang ni zaman inovasi, zaman IT, tuan-puan, senang sahaja untuk kita belajar, dapatkan buku. Kalau dulu buku saja, beli buku ni kalau tak faham rugi, tapi sekarang ni beli buku akan ada video kat sini. Akan ada video. Tuan-puan scan saja akan dapat video penjelasan daripada semua ini. Maksudnya ilmu ini di hujung jari sahaja, tuan-puan.
ya, ilmu ini di hujung jari saja, maka sangat-sangat rugi kalau kita masih lagi menjadi alasan tidak ada masa nak belajar Al-Quran. Sangat-sangat rugi. Rugi ke tak? Rugilah. Sangat-sangat rugi. Contohnya macam orang yang ada kudrat, ada tenaga tapi tak kerja. Tak kerja. Kita akan rasa dia ni macam mana? Dia ni tenaga ada tapi malah bekerja. Ruginya dia ni. Sama juga orang yang ada masa ataupun orang yang sibuk. Sibuk kita ni tak adalah sampai 24 jam bekerja. Akan ada juga masa rehat. Kalau kerja kerajaan 8 jam sehari. Malam masa sangat-sangat panjang. Kalau maksudnya ada alasan anak sebagai contohnya. Sebelum pagi tu kita bangun dulu kan biasanya. Kita bangun awal lagi sebelum subuh. Maka dengan kemudahan, dengan teknologi yang ada ini, sangat-sangat rugilah kalau kita masih lagi menjadi alasan untuk tidak pandai Al-Quran. Ya tuan-puan? Baik. Yang nak dapatkan buku tu boleh tekan beg kuning. Yang pertama, tujuan tekan beg kuning untuk apa? Bantu kami. Yang kedua, bantu diri sendiri. Anda bantu kami untuk dapatkan buku ini dan juga anda bantu diri anda sendiri untuk memperbaiki makhraj dan juga sifat huruf. Ilmu berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf. Okey, baik. Kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Qarib qul mata'udul qalilun. Sambung sini. Maaf tak mohon undur. Tak apa, silakan. Yang nak undur silakan, tak ada masalah. Boleh tekan button share dulu sebelum undur kalau yang belum share. Okey, sambung. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Aina lin sini bacaan ni kena guna vokal i kena guna vokal i atau vokal i. Jangan baca dengan i, baca dengan i. Baca dengan vokal i. Ai bukannya ai. Dia tak rapat. Ni kena rapat lah ni. Huruf ya ni tengah lidah rapat dengan langit. Aina ma takunu yudrikumul maut. Okey, cuba tengok sini hukum dia. Kaf bertemu dengan kaf ini. Kaf bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ni dia sama dengan ta kan saya sebut tadi. Huruf kaf ni sama dengan ta. So bila kita sebut ta tadi ak dia ada angin tu kan. Tapi apabila di sini tengok huruf kaf ni dia tak ada tanda mati. Perhatikan huruf kaf ini dia tak ada tanda mati. Kalau kaf itu ada tanda mati, maka kita kena keluarkan hamas dia. Allahu Akbar. Yang tu kena keluarkan hamas. Tapi kalau kaf ini tidak ada tanda mati, isyarat kepada bacaan idgham. Baca idgham. Apa maksud idgham? Maksudnya kita boleh hilangkan kaf ini, terus pergi kepada huruf kaf yang bersabdu, ataupun huruf kaf ini dah masuk ke dalam huruf kaf ini. Yudriku, tidak ada hamas. Tidak ada hamas. Sama juga dengan huruf qalqalah. Apabila huruf qalqalah itu tidak ada tanda mati, maka qalqalah dia akan hilang. Idrib bi'asa, contoh. Idrib bi'asakal hajar. Dia tak ada. Idgham tu memasukkan. Terima kasih, tolong translate kan. Kadang-kadang saya guna istilah Arab ni, kadang-kadang ada yang tak tahu tapi sambil kalau ada yang tahu tu boleh komen lah. Boleh komen. Mungkin ada siapa kita tahu. Okey, yudrikku. Jangan baca yudrikku. Macam mana sebut tu payahlah. Tapi kita kena baca hilangkan, kena hilangkan angin di sini kena hilangkan angin. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah. Ini dua qaf dan juga kaf. Qaf dan juga kaf. Yang ni dekat dengan halkum, yang ni depan sikit.
قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Bila mati ada angin. Nafsik. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai satu muka surat hari ni. Terima kasih. Maaf Ustaz kalau dah Puan Jah. Okey, tak apa. Terima kasih bersama. Kita dah habis dah. Saya pun nak keluar juga. Ada kerja pula lepas ni. Biasalah. Okey, baik. Terima kasih semua. Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya stay daripada awal sampai kepada habis. Terima kasih. Dan juga yang follow. Terima kasih juga. Salam perkenalan. Nanti bila kita follow ni akan dapat notifikasi lah daripada live kami. Dan esok kita ada lagi. Jumaat dan Sabtu kita cuti. Kita sambung hari Ahad pula. Ya, kita sambung hari Ahad pula, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, kita ulang kaji pada pagi ini dapat sama-sama mengingatkan kita berkenaan dengan hukum, dan jika ada ilmu yang baru, alhamdulillah dapat sama-sama kita amalkan, perbaiki lepas ni, insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.